aplikasi Posipos ini adalah untuk kita menghantarkan notis-notis kepada seluruh yang berkaitan dengan PBT. Notis yang akan kita hantarkan kepada pengguna-pengguna di seluruh daerah Raup. Kalau dulu kita pakai satu sistem di mana kita menggunakan kertas, masih hantarkan notis menggunakan kertas, di mana dia melibatkan kos yang tinggi lah. Tetapi dengan aplikasi Pahanggo ni, kita menggunakan paperless. Notis yang dihantar melalui media dan juga pada masa sama dia dapat meningkatkan juga hasil kepada PBT. Kalau dulu sebulan terhad lah 1,000 notis kerana menggunakan secara manual, paper. Tetapi ini bila kita gunakan secara digital, lebih banyak notis boleh dihantar. Maknanya pencapaian itu lebih baik. Di prestasi PBT itu lebih baik. Di Raup ni kita dapati bahawa penggunaan Posipos ni telah berjaya, sangat berjaya. Dan kita berharap kerajaan berharap dapat aplikasi Posipos ini akan dapat diperluaskan lagi kepada seluruh PBT dan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaiklah kepada rakyat ni. Dan kita akan adakan perbincangan bersama kerajaan tempatan dan kita akan tengoklah lihat perkara yang akan kita memastikan bahawa PBT dapat melaksanakan sistem sama ni mengikut keperluan PBT masing-masing. Sistem sewaan, aplikasi sewaan yang kita adakan tu di mana orang boleh melihat dan bertanya dan menyewa. Untuk menanya dan menyewa apa gerai-gerai yang disediakan oleh pihak PBT. Boleh membayar sewa juga melalui sistem aplikasi ini. Dan kita nak gunakan sekarang ni digitalisasi ini supaya dapat lebih menjimatkan lagi, memudahkan urusan rakyat. Tak perlu datang ke pejabat dengan menggunakan hanya beberapa klik saja selesai kerja-kerja ataupun nak melihat apa-apa yang perlu di dalam sistem aplikasi yang diprovide oleh Pahanggo ni.